أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita berpesan agar bertakwa kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benar takwa, cari bekal kita untuk hidup lepas mati kelak. Kita wajib beriman dengan adanya kehidupan lagi satu, ataupun wajib beriman dengan adanya kebangkitan. Wajib beriman dengan adanya balik Allah nak cek semua amal kita, perhitungan amal, mahsyar, mizan, sirat dan sebagainya. Wajib. Tak boleh mengingkari ke apa semua, tetap akan jumpa benda tu semua. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua beroleh rahmat keampunan Allah. Kita juga berdoa supaya Allah ampunkan segala dosa kedua ibu ayah kita, amin. Dosa para guru-guru kita, para muallim, para masyayikh-masyayikh kita, para pejuang-pejuang Islam seluruhnya dulu, kini sampai yaumul qiyamah. Dan kita berdoa bangun di padang mahsyar kelak dalam keadaan kita ni berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah tuan-tuan, kita sambung hari ini. Kita habiskan hadis yang ke-9 kita, tuan-tuan. Lepas tu kita akan masuk hadis yang ke-10, rasa malu. Rasa malu. Dan di sebaliknya, muka tak malu. Betul tak? Tuan-tuan, dia muka tak malu ni ada satu kata-kata yang macam bulan lepas ada kot nak sebut, cuma ana tak mention dalam bab malu ni, tuan-tuan. Kan? Kadang-kadang kita terfikir apa kita terfikir, tuan-tuan? Tuan-tuan, duit nak cepat tak? Rezeki nak cepat ke nak lambat? Rezeki nak cepat ke nak lambat? Tuan-tuan macam tak ada nafsu nak rezeki. Nak cepat kan? Rezeki nak cepat. Sembayang lambat. Ni jenis muka tak malu. Muka tak malu dengan Allah. Rezeki nak cepat. Gaji lambat. Allah. Betul tak? Rezeki nak cepat je, tuan-tuan. Solat lambat panjang. Ni muka tak malu. Rezeki nak banyak kan nak sikit? Nak banyak. Mana ada orang nak sikit? Kan? Rezeki nak banyak. Solat dia seorang-seorang tak mau jemaah. Kan sikit tu, jemaah kan banyak. Betul? Dia sudut ganjarannya. Ini orang muka tak malu, tuan-tuan. Kan? Peringatan tu untuk yang bercakap lah terutamanya, tuan-tuan. Tuan-tuan nak ambil, terpulang lah. Kita sampaikan. Baik. So kita sambung muka surat 47 kan. 47 kita berhenti
Okey. Kita baca hadis tu sekali lalu, sepintas lalu, dan maknanya lepas tu kita terus lompat ke muka surat 47 tempat kita berhenti hari tu. An Abi Huzaifah qala Sulaimanu ibn Abi Dar inna li rabbaka alayka haqqan wa inna li nafsaka alayka haqqan wa ahlika alayka haqqan fa'ti kulla dha haqqin haqqahu wa dzakara dzalika li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala sadaqa Salman, riwayat Imam Bukhari. Dari Abu Huzaifah, ia berkata radhiyallahu anhu, berkata Salman berkata kepada Abu Darda. Salman ni Salman Al-Farisi ya. Bila sebut Salman Al-Farisi ni orang mana tuan-tuan? Orang Iran lah. Orang Iran. Oh, yang sebut Iran kan nak pergi cerita perang pula. Sikit lah tuan-tuan, sikit cerita perang. Bukan Vic Moro dulu. Siapa lahir tahun 70-an dia ingatlah Vic Moro. Cerita combat, geng jahat, geng baik. Baik tuan-tuan. Bila sebut Parsi ni tuan-tuan, Salman Al-Farisi, Parsi lah, Iran lah. Parsi ni Iran lah. Dia bukan Arab, dia bangsa Parsi. Bahasa dia pun bahasa dia. Bahasa Parsi. Hari ni kita tengok, kita terkejut tak? Rusia sendiri mengaku Iran tak pernah pun minta tolongan dia. Dan Rusia pun tak pernah hantar bantuan pada Iran. Dalam konteks perang sekarang ni lah. Yang sebelum ini urusan tu lain cerita. Kan? Kenapa Iran ni kita tengok begitu hebat? Tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, kita selalu dengarkan ustaz-ustaz selalu sebut. Di zaman Rasulullah SAW ni tuan-tuan, mana 1400 tahun yang lampau, kuasa besar dunia ni siapa? Rom dan Parsi, betul? Rom dan Parsi. Hari ni Rusia, Amerika, China lah. Lebih kurang begitu lah tuan-tuan. Ini kuasa besar dunia, satu masa dulu. Jadi kita tak pelik lah. Dan kalau kita baca sirah, kita semua tahu tentang peristiwa perang Ahzab, perang Khandaq. Siapa bagi idea korek parit tu? Salman Al-Farisi ni lah. Dia waktu Nabi mesyuarat Abu Sufyan, waktu tu Abu Sufyan masih lagi musyrik, belum Islam. Kan? Dapat berita Abu Sufyan dengan segala kekuatan Mekah dan khianatnya Yahudi ni tuan-tuan, yang duduk dalam Madinah, dia pun bersekongkol dengan musyrikin Mekah dengan Abu Sufyan. Itu panggil Ahzab tu, bersekutu. Padahal Yahudi ni sebenarnya tuan-tuan terikat dengan piagam Madinah. Mana dia tertakluk dengan kerajaan Islam Madinah masa tu. Sebenarnya dia rakyat Madinah. Tapi khianatnya dia, dia pergi salur maklumat pada Abu Sufyan, menyebabkan Abu Sufyan yakin kita boleh attack Madinah. Yahudi dah bagi maklumat. Ini perangai Yahudi tuan-tuan. Bincang punya bincang, Salman angkat tangan bagi Rasulullah. Ya Rasulullah, di tempat kami di Iran, mudahnya begitu lah. Kami ada idea bila musuh nak serang kami. Macam mana? Idea ni orang lain tak pernah buat, ya Rasulullah. Macam mana? Kami gali parit. Yang luasnya agak-agak kuda tak lepas. Kedalamannya kalau kuda jatuh pun tak boleh lompat naik. Advan, kepala otak orang Iran. Boleh mana? Advan. Ini tuan-tuan. Hebat orang Parsi ni. Boleh. Sebab tu tuan-tuan, dari sudut taktikalnya, hebat. Macam mana dia attack, dia tahu Israel ada Iron Dome yang dari sudut atas kertasnya hebat, boleh menangkis peluru pandu. Dia hantar dengan jumlah yang agak banyak. Iron Dome tak ada nak pintas. Dia hantar drone yang murah-murah dulu. Iron Dome sibuk pintas yang ni, baru dia hantar yang canggih. Iron Dome dia sibuk ni, dia ikutinya yang canggih pula. Taktikalnya hebat tuan-tuan. Dari sudut strateginya hebat. Ini. Itu nak cerita Iran tuan-tuan. Bahkan
orang yang mula-mula menterjemah Quran kepada keluar daripada bahasa Arab, orang Parsi. Bahasa Quran Arab tu kan, terjemah ke dalam bahasa lain. Pertamanya adalah orang Parsi, ke dalam bahasa Parsi. Siapa tuan-tuan? Imam Abu Hanifatun Nu'man, Imam Hanafi. Dia orang Parsi. Ni tuan, dia orang Parsi. Dia orang Iran. Dialah mula-mula terjemah keluar daripada bahasa Arab. Ini hebat tuan-tuan. Sebab tu kita jangan terkejut lah. Jangan terkejut. Bahkan dikatakan hari ini stok minyak mentah dunia paling banyak Iran. Sebab tu dia berani tuan-tuan. Bijak tak bijak. Tadi kita sebut tactical, strategi. Dia pegang stok terbesar dunia sekarang. Dia pegang stok terbesar dunia. Allahu Akbar walillahilham. Syiah Sunni tu nombor 3, nombor 4. Boleh faham tak? Nombor 1-nya apa dia tuan-tuan? Nombor 1. Nombor 1 jangan bergaduh. Faham tak faham? Ustaz, dia Syiah Ustaz. Kita nak doa ke tak? Aku support lagi kot. Dalam duk perang dengan musuh pun tanya nak bergaduh lagi ke tak sama-sama kita. Faham ke tak ni? Ini tuan-tuan. Jangan tuan-tuan. Doa-doa. Boleh. Doakan kemenangan Islam. Pasal yang lawan tu terang-terang musuh kita. Terang-terang musuh kita. Ustaz, dia bunuh kita, orang kita lah Ustaz. Tuan-tuan bagi bukti. Dia bunuh orang kita. Habis Syria tu. Syria tu bukan Syiah dah tuan-tuan. Syria tu kafir. Boleh faham tak? Bashar al-Assad, dia ada kalimah dia sendiri. La ilaha illa bashar. Tidak ada Tuhan melainkan Bashar. Syiah pun tak ajar lagu tu. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Bashar. Itu Bashar al-Assad tuan-tuan. Boleh faham tak ni? Bukan Syiah dah tu. Tu kafir dah tu. Okey, baik. Maka hadis tadi kita baca dari Abu Huzaifah berkata, Salman berkata kepada Abu Darda, dua-dua ni sahabat. Sesungguhnya Tuhanmu itu mempunyai hak yang wajib kamu penuhi. Tuhan ada hak yang wajib kita tunaikan. Betul? Dan dirimu sendiri juga mempunyai hak yang wajib kamu patuhi. Diri kita pun dia. Kesihatan wajib tuan-tuan. Jaga. Waktu malam wajib tidur. Jangan berjaga. Kecuali urusan yang tertentulah. Kecemasan, ada kematian. Isteri kejut, bang. Pak Long matilah bang kat kampung. Tidurlah, ni waktu wajib tidur. Janganlah. Tak kata balik lah. Boleh faham tak? Gitu tuan-tuan lah. Boleh? Makan jangan melampaui batas. Ya, kena ikut. Makan lebih mengundang penyakit. Kena ikut. Itu hak pada badan. Makanannya, rehatnya. Itu hak pada badan. Hak pada Tuhan tadi. Demikian pula keluargamu itu mempunyai hak terhadap keluarga. Tanggungjawab, didikan, nafkah. Maka dari itu berikanlah setiap yang mempunyai hak itu sesuai dengan haknya. Abu Huzaifah menyebutkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu bersabda, Salman itu benar. Yakni apa yang dikatakan. Maknanya apa yang Salman sebut ni betul. Diakui oleh Nabi SAW. Sihat alhamdulillah. Siapa ni? Ustaz Nazri sihat. Sihat alhamdulillah. Azrai Yusmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Dalam membahas masalah ini, penting sekali diketahui bahawasanya ketakwaan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah seseorang itu dipaksa untuk mengerjakan sesuatu yang ia tidak kuat mengerjakannya. Tak mampu, tak apa. Hal sunat. Boleh faham tak? Hal sunat. Hak wajib kena buat. Faham tak faham ni? Tapi ada juga hak wajib bila ada masyaqqah, kesulitan, halangan, ada kelonggaran dia. Betul? Puasa, tuan-tuan sakit, Ramadan. Boleh tinggal tak? Sakit yang disahkan doktor, bukan sakit yang kita sendiri sahkan. Abang kenapa tak puasa ni?
gastrik. Abang lagi klinik, betul, tapi ni, belum pergi, tapi ni gastrik ni. Cik pandai-pandai je dia sendiri buat judgement dia gastrik. Padahal tak mau puasa. Boleh, dia tidak berautoriti. Boleh faham tak ni? So kena pengesahan. Doktor kata apa-apa sakit lah. Tuan Haji kena makan ubat ni, tolong. Ramadan lah doktor, saya sayang lah nak tinggal satu, yang kedua nak ganti susah. Budi bicara, doktor kata okey tak apa, lepas berbuka akan makan ubat, jangan lupa. Kalau tak apa, tak apa. Kalau doktor tak boleh, ubat ni kena makan. Kau tak, kena makan. Masa tu tuan-tuan, wajib patuh pada arahan doktor tadi. Pasal, kalau kita puasa, boleh menambah mudarat sakit kita pada badan. Boleh faham tak? Maksud tu kita kena patuh. Habis Ramadan masuk ganti ya. Gitu tuan-tuan. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala kan. Dalam hal sunat, tak larat tak apa, tak mampu tak apa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan ayat tu turun kan? Ayat tu turun bila mana isteri, salah seorang isteri Nabi yang namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah. Oh, sejuk kan tu Haji kan? Sejuk, aircon lagi, kipas lagi. Alhamdulillah. Tak apa, tempat orang baik-baik memang sejuk. Kan? Tempat orang tak baik ni panas-panas ni tuan-tuan. Alhamdulillah. Ummu Salamah. Nabi SAW masuk dalam masjid. Ada tali ikat daripada tiang ke tiang. Ada tali ikat daripada tiang ke tiang. Rasulullah SAW tanya sahabat ni tali apa? Bila masa ada tali pula ni dalam masjid. Jadi jawab sahabat, tali yang diikat oleh Ummu Salamah. Buat apa? Ummu Salamah ni isteri dia. Isteri Nabi. Buat apa dia ikat tali? Dia tahajud, dia qiyamul lail ya Rasulullah. Okey. Bila dia solat, dia rasa mengantuk, tersengguk. Pegang tali. Nak jatuh, pegang tali. Oh gitu. Turun ayat tadi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Boleh faham? Allah tidak memberatkan kepada kita dalam hal sunat ni. Kalau dalam hal yang wajib, yang fardu, kalau kita nak tinggal, tengok. Kesulitan tu tahap mana, maka ada kelonggaran. Boleh faham tak? Tapi dalam sunat, tak mampu, tak apa, tinggal, tak berdosa. Turun ayat tu, tak mampu, tak payah. Jangan memberatkan diri. Boleh faham tak? Itu maksud dia tuan-tuan mata subhanahu wa ta'ala kan. Pokoknya ialah jangan sampai berlebih-lebihan. Nampak? Sampai tidak tahan melakukannya dan jangan pula lengah memenuhi haknya masing-masing yang mempunyai hak itu. Maksudnya bahasa kita jangan berlebih-lebih sampai mudarat. Tak mampu tak payah. Boleh faham tak? Tak mampu, tak payah. Tak mampu dari sudut badan, tak larat, penat. Tak mampu mungkin keuangan. Duit ada RM10. Duit ada RM10. Datang ke surau, ada orang lancar dana bantuan kepada Gaza. Duit memang RM10 ni ya untuk anak pergi sekolah esok. Contoh. Boleh faham tak? Contoh. Boleh? Oi, Gaza ni jihad nak bantu Palestin ni. Betul lah, tak salah. Tapi kalau kita bagi, esok anak nak makan apa? Dia boleh jadi fitnah. Boleh faham tak? Tak payah. Dahulukan anak kita. Itu juga sedekah. Boleh faham tak? Itu kita kena faham yang mana lebih utama. Walaupun bantu pada Gaza tu utama. Kita tak bagi pada Gaza, contoh, bukan jangan bagilah kalau ada. Kita tak bagi pada Gaza, orang lain bagi. Kita tak bagi ke anak kita, siapa nak bagi ke anak kita? Faham gitu tuan-tuan subhanahu wa ta'ala. Kan? Itu yang kata tadi. Pada keluarga kamu ada hak. Kita kena faham. Itu hak dia. Nafkah dia wajib. Boleh faham yang mana lebih utama. Sebab tu almarhum Syekh Qardawi buat kitab kan, fiqh aulawiyat. Yang mana lebih utama? Fiqh keutamaan. Yang mana lebih utama?
Boleh. Tuan-tuan musafir. Ini yang mana lebih utama? Tuan-tuan musafir. Singgahlah di satu masjid. Orang azan Zuhur. Contoh, ngam-ngam kita tengok jam 1:20 Zuhur. 1:15 kita pun berhenti kau nak masuk masjid. Sehingga nak solat ni, nak jamak sekali dah. Kita pun solat. Masuk-masuk tengok ada jenazah. Ada mayat. So lepas solat Zuhur, kita tahu lepas ni solat jenazah. Kita nak jamak asar ni. Betul tak? Anak buat yang mana dulu? Nak solat asar ke, jamak, tinggalkan jenazah biar qaryah yang solat, ataupun kita nak join, lepas solat jenazah baru solat asar. Ini aulawiyat tuan-tuan. Boleh mana? Keutamaan. Yang mana dulu agak-agak? Boleh faham Yang mana dulu agak-agak tuan-tuan? Maka guru anda sebut, kita join solat jenazah. Lepas tu kita solat asar. Boleh faham Memang dari sudut jamaknya disunatkan jangan renggang. Tapi bila ada keadaan begitu, boleh direnggangkan sebab kita nak solat jenazah. Boleh faham tak? Ini tuan-tuan mata subhanahu wa ta'ala. Kerana lepas tu tak ada jenazah. Tapi asal lepas tu masih boleh buat. Boleh faham tak? Itu tuan-tuan mata subhanahu wa ta'ala. Jadi, dia kata sini, ukurannya tidaklah demikian, tetapi ukurannya ialah mengenai perbuatan baik dan melakukan ketaatan itu ialah tetap berlangsung terus. Bukan kita tinggal semata-mata tinggal. Boleh faham? Kita buat, tapi sekadar yang mampu. Sebab tu haji kan wajib, rukun kan? Rukun. Tak mampu tak apa. Nampak Islam aja. Duit mampu, cukup. Kesihatan, doktor kata tak boleh pergi. Gugur kewajipan. Nampak tak? Situ tuan-tuan. Sehat elok. 70 boleh jogging 6 pusing 6 kali stadium. Tapi duit tak ada. Tak payah pergi. Boleh faham tak? Ini tuan-tuan. Ini Islam aja. Islam aja. Duit ada. Badan sehat. Perang pula. Tak payah pergi. Pun tak boleh pergi. Kalau tinggal, keluarga terancam. Tak payah pergi. Tak wajib bagi dia. Gitu tuan-tuan. Boleh. Dalam beribadah, sentiasa dilaksanakan dengan rasa cinta dan senang hati. Nampak tak? Berterusan. Ada masa kita sakit. Tak larat buat, tak apa. Tuan-tuan, amalan yang kita istiqamah di saat kita sehat. Ni. Amalan kita istiqamah di saat kita sehat. Contoh. Kita solat qabliyah ba'diyah 10 rakaat. Memang kita rajin buat. Tiba-tiba kita sakit. Tak larat. Solat pun mungkin duduk. Mungkin solat pun wheelchair. Tak larat, tuan-tuan. Yang 10 rakaat kita dah buat tu, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. 10 ni tuan-tuan yang kita rajin buat. Mari kita demam ke, kita contoh patah kaki ke, kan? Patah kaki nak bergerak pun sakit dengan simen dan segala macam. Tak perlu buat, tuan-tuan. Pahala yang kita dah buat waktu sihat terus berjalan. Automatically Nabi sebut Allah bagi. Tadilah contoh, katakanlah kaki bersimen. Tak, kita boleh solat duduk, betul tak betul? Kaki simen boleh solat duduk. Tak, nak berdiri juga. Tak boleh. Aku rasa tak puas. Yang ni yang Allah kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Benda yang tak mampu tak payah. Tak payah menyulitkan diri, memudaratkan diri, tak payah. Boleh faham tak? Itu maksud dia, tuan-tuan. Dah agama bagi kita duduk-duduk. Faham? Sama macam kita jamak qarsal, kita musafir. Kan? Ada orang tuan-tuan subhanahu wa ta'ala, dia bagi tahu dekat sahabat, dia kata zaman Rasulullah banyak musuh cari kita, ikut kita, mengancam keselamatan kita. Sebab tu jamak qasar kita jalan padang pasir. Sekarang kita dah aman. Maka solat tamamlah, lebih elok. Tuan-tuan, benda ni banyak orang yang
mungkin kurang kepahaman, dia faham gitu. Banyak kan? Sekarang pun masih ada. Bila dia cakap tuan-tuan. Dia tu Ustaz, sekarang kita semua dengan surau aircon, bukan aircon lagi, terlebih sejuk. Tutup habis kipas. 2 kipas dah tutup. 3 termasuk kipas penceramah. 3 kipas dah tutup. Terlebih sejuk dah kita, terlebih selesa. Aircon, kapet tebal, sujud-sujud, tenggelam batang hidung. Kan? Selesa ya Allah Tuhan. Jadi tak perlu jamak qasar, solat sempurna lah. Nampak? Kata di Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak anda Sayyidina Umar. Jamak qasar ni adalah hadiah dari Allah. Aku takkan tolak hadiah dari Allah. Nampak tak? Agama bagi tahu. Agama kata, kamu musafir, kamu ada urusan. Okey, Allah dah bagi kelonggaran. Ambil. Ni dak, saya nak solat diri juga. Tak apa, patah sikit je, saya boleh. La ilaha illallah. Agama kata duduk. Boleh faham tak? Boleh duduk. Contoh begitu tuan-tuan. Contohnya begitulah. InsyaAllah. Baik. Terus istiqamah dengan penuh kecintaan kita beramal tadi, dengan penuh rasa tawaduk, rasa cinta dan senang hati, dan memang ada kegembiraan untuk menunaikannya. Kita buat tu dengan rasa penuh seronok. Ini tanda iman yang benar, Nabi kata. Mana-mana orang yang dia rasa seronok dia dapat buat amal, itu tanda dia benar-benar beriman. Boleh faham? Dia rasa seronok, bukan dia pergi cerita ke orang, itu lain. Dia rasa seronok, hati dia puas, ya Allah Tuhan, syukurnya ya Allah. Boleh main masjid, boleh dengar kuliah, boleh bangun subuh, Allahu Akbar, ya Allah syukurnya. Syukur. Dia bagi tahu dekat Allah, dia seronok, dia syukur. Itu tanda benar-benar beriman. Kan? Terang sekali bahawa Islam itu bukan agama yang pemeras, bukan memaksalah, atau pemberi paksaan. Tapi jangan silap faham tu. Baik, kita baca dulu pasal dia koma kan. Tetapi agama yang menyuruhkan adanya kelapangan, nampak? Kelonggaran dan kemudahan serta melenyapkan kesukaran dan apa saja yang menyebabkan timbulnya bencana. Kita tengok Allah kata la ikraha fid din kan, tidak ada paksaan dalam agama. Yang ni jangan silap faham. Kan? Tidak ada paksaan dalam agama ni, ayat ni berlaku kita terhadap non muslim. Kita tak boleh paksa dia masuk Islam. Boleh faham tak? Tapi kalau dah Islam, kita kena paksa dia solat. Tuan-tuan kena paksa anak-anak solat. Kena paksa anak-anak tutup aurat. Tuan-tuan kena paksa anak-anak biar belajar pandai baca Quran. Faham Quran. Yang tu wajib. Boleh faham tak? Tuan-tuan wajib ni benda paksa. Pasal tak buat berdosa. Tak buat azab. Betul tak betul? Benda yang wajib ni tak buat azab tunggu. Tuan-tuan wajib bagi tahu benda dosa, benda haram, benda mungkar, wajib. Jangan kata tidak ada paksaan dalam agama Ustaz. Biarlah dia nak solat, tak mau solat. Itu pemahaman yang sangat-sangat jauh, melencong. Tak faham, tak betul. Ayat tu pada non-muslim kita tak boleh paksa dia peluk Islam. Itu. Ini tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala. Sembayang sunat masa khatib baca khutbah Ustaz, kira guana tu? Ni orang Johor ni kalau tanya macam ni, kira guana tu? Orang JB ni. Kan? Tuan-tuan, Nabi SAW sedang khutbah. Nabi SAW sedang khutbah. Masuk seorang sahabat, terus duduk dengar khutbah. Nabi terus tanya, dah solat tahiyatul masjid? Belum. Nabi kata, buat solat tahiyatul masjid. Boleh faham tak? Boleh. Bukan boleh, kena buat. Sunat muakkad. Tahiyatul masjid ni sunat muakkad. Okay, baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okay. Peristiwa ini berlaku ketika isteri Abu Darda mengadu keadaan suaminya kepada saudaranya Salman, iaitu bahawa Abu Darda ini suka berpuasa di siang hari, beribadah sepenuhnya pada malam hari. Tuan-tuan, dia sudah tidak inginkan dunia lagi, Masya Allah. Sehingga duduk bermesra-mesraan dengan isteri pun tak ada waktu lagi. Sebab itulah Salman telah menasihati Abu Darda dengan katanya, dunia ini penuh dengan hak,
yang mesti ditunaikan. Ada hak buat Allah, buat Tuhan, ada hak buat diri sendiri, ada hak buat keluarga. Dan seseorang itu wajib menunaikan setiap hak ini pada masa-masanya. Jika tidak, ia akan dipertanggungjawabkan, dan apabila gagal dia akan menanggung dosa. Demikian apabila disampaikan apa yang dikatakan Salman itu, Rasulullah SAW mengakuinya dengan berkata memang benar apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud di sini? Isteri Abu Darda rupanya dia mengadu pada Salman. Dalam kitab kita ni sebut Salman dengan Abu Darda ni family. Kalau ikut sini dia kata dua beradik, wallahu taala alam. Riwayat lain tak pasti. Tak kisahlah, family lah senang cerita. Salman dengan Abu Darda ni family. Dan Abu Darda ni pun ulama menggelarkan dia gedung ilmu kan. Orang maksudnya alim. Sahabat Nabi ni ada yang alim, ada yang dia semata-mata sahabatnya. Ada yang tak erti baca Quran. Ada yang fiqh pun tak erti. Yang masuk Islam zaman-zaman awal, ada yang Nabi jawab soalan 2-3 kali pun tak faham-faham. Ya Rasulullah, kalau kita musafir ambil wuduk macam mana Rasulullah? Tak payah buka kasut. Nabi kata sapu je kat atas kasut. Atas khuf tu kan. Biasa tengok ada kasut Arab tu kan, yang kulit tu kan. Kasut kita buka tuan-tuan, macam-macam mak nenek jenis tai kita bijak. Yang tu masuk dengan dalam masjid yang kasut-kasut kita tuan-tuan, ukur pancung. Nabi kata sapu, tak payah buka, sapu je pada atas. Kalau 2 hari Rasulullah, sapu je, tak payah buka. 3 hari, sapu je tak payah buka. Dia tanya lagi 4 hari Rasulullah, Rasulullah kata ikut hang. Ini orang jenis tu tuan-tuan. Boleh faham tak? Orang jenis tu. Ada di kalangan sahabat ni begitu tuan-tuan. Jadi Abu Darda dia mengadu pada Salman. Dia kata, Man, contohnya lah kan. Abu Darda ni kan, oh ya Allah ya Tuhan, malam di atas jadah je, tak ada langsung nak peluk aku. Contoh. Boleh tak ada dah nak geli-geli, nak geletek-geletek, nak melawak. Tak ada. Kerja di atas jadah je malam-malam. Tak apalah. Koklah dia teringin lah dekat aku ni siang hari. Siang esok dia puasa pula. Boleh faham tak? Siang puasa, malam qiyam. Siang puasa, malam. Sampai dia tak ada masa langsung nak bergurau dengan aku. Boleh faham tak? Ini tuan-tuan. Ini kita sebut tidak memberi hak pada keluarga. Boleh faham tak? Itu tuan-tuan. Kita ni pula duk melawak manjang sampai tak ada masa nak puasa. Duk menggeletek yang manjang. Tuan-tuan betul lah. Itu kita terbalik tuan-tuan. Allah akbar. Okey, boleh faham tak? Okey, kesimpulan. Ngam. Kesimpulan habis. So bulan depan baca hadis malu. Apakah yang dapat kita ambil sebagai tuntunan ataupun bimbingan dalam hadis ni? Hadis ke-9. 9 hadis dah kita. Pertama, kata almarhum Syekh tuan kita, sangat penting sekali ada yang saling menasihati antara kita kan? Adinun nasihat kan? Saling tegur menegur. Kena ada tuan-tuan. Tak ada orang tegur kita tuan-tuan, kita jadi syok sendiri tu. Syok sendiri ni satu penyakit yang sangat bahaya. Pasal dia akan rasa betul sampai ke mati. Betul tak? Akan rasa betul sampai ke mati. Contoh macam ni Kes ni. Kalau Salman tak tegur Abu Darda, agak-agak lah tuan-tuan, apa jadi pada hubungan rumah tangga tadi? Nampak tak? Ada kesan yang tak elok. Ada kesan yang tak elok tuan-tuan. Tak boleh. Kita kena ada hak. Hak pada badan. Contoh, antaranya hak pada badan. Kan isteri dia kata, malam dia qiyamul lail. Badan dia perlu rehat. Kena tidur.
Kena tidur. Sebab tu Islam meletakkan 1/3 malam yang akhir. Awal tu tidur dulu. Dan kita tuan-tuan, memang fizikal kita Allah buat dah. Kalau kita tidur awal, jangan tidur lambat. Maknanya, lewat-lewat pukul 11 tu tidur lah. Pukul 10 cantik lah. Jangan lepas isyak baru makan malam. Lepas isyak makan malam, tidur pukul 10, nasi pun tak hancur lagi. Tuan-tuan, makan malam ni dinner. Cewah, dinner. Pukul berapa yang terbaik? Ya? Pukul 6. Okey, mudah cerita lah tuan-tuan. Pukul 6 kat jalan lagi kan. Kod jam. Hari ni tak jam pasal cuti. Itu tadi boleh qabliyah sekali dengan tuan-tuan tu. Kalau tak manjang tak ada tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan. Kita ambil lah sebelum maghrib lah. Settle makan malam. Sebelum maghrib, settle makan malam. Boleh faham Ustaz dah biasa lah tak pukul 9 baru makan malam. Jadi nak buat sebelum maghrib, nanti pukul 9 takut lapar. Okey. Makan sebelum maghrib. Kalau nak lepas isyak tu balik tu rasa lapar, makan apa nama? Sampingan-sampingan je. Boleh faham? Roti kot sekepi dengan teh tarik. Teh tarik pun susu pekat pula kan. Tak apalah, teh awak tarik. Janji nak tarik kan, teh awak tarik. Contoh, makan ringan-ringan. Jangan berat-berat. Tuan-tuan, siapa yang ajar? Tuan-tuan pernah masuk hospital kan? Makan malam kan dihantar lebih kurang waktu tu betul? Kena lebih makan malam. Siapa ajar? Rasulullah SAW ajar. Rasulullah makan malam, tuan-tuan, tidak melewati maghrib. Nampak tak? Nabi ajar. Nabi ajar. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu dekat TikTok. TikTok. Ustaz pun layan TikTok. Ni live TikTok lah ni. Ni live TikTok ni. Bayar bil mahal-mahal tak ada manfaat untuk Islam. Buat apa betul? Tak payah tuan-tuan. Bayar bil mahal-mahal main game. Baik tuan-tuan. Ada satu mak saleh buat kajian. Antaranya dalam kes minum air. Dia kata benar sungguh apa yang Rasul SAW bagi tahu, dia kata. Minum air ni, dia kata 3 benda yang memang kita kena ikut sebenarnya. Pertama, Rasulullah larang minum berdiri. Yang kedua, Rasulullah larang bernafas dalam gelas yang kita minum. Maksudnya, guguk kan keluar nafas. Yang ketiga, Rasulullah larang minum, tersebut apa? Senapah. Rasulullah minum, seteguk, berhenti, seteguk, berhenti, seteguk, berhenti. 3 teguk, stop. Lepas tu nak lagi lepas ada tu. Buat 3 pula. Tentang dia kata kenapa? Antaranya, minum berdiri sangat tidak bagus pada tulang belakang dan usus. Kecuali hanya pada air zam-zam. Boleh faham tak? Sebab apa? Air zam-zam dia tidak ada mudarat. Air zam-zam sunnah minum berdiri. Kata orang Terengganu, sunat minum cacang. Minum belah cacang, dia kata. Orang Kelantan kata, minum belah cacah. Orang JB. Kan? Minum sambil berdiri. Air zam-zam sahaja. Fahuwa qa'im. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku yang hulu air zam-zam pada Rasulullah, aku tengok dia minum sambil berdiri. Air zam-zam sahaja. Boleh faham? Pasal air zam-zam dia tidak ada mudarat. Faham? Air lain semua Nabi larang. Nabi suruh duduk. Kata di Mak Saleh tadi, menurut kajian, dia efek pada tulang belakang dan usus. Bernafas Nabi tak bagi. Bila keluar karbon dioksida, kena air dia jadi asid. Tuan-tuan. Dan Rasulullah minum seteguk, berhenti, seteguk, berhenti, seteguk, berhenti. Yang tuan lupa. Baik tuan-tuan. Cara Nabi SAW. Air tak boleh nak demo tuan-tuan. Pasal ada gelas je. Air tak ada. Tak apa. Dah. Anda tak mau. Tak mau. Saja je sebut. Ana jarang minum tengah kuliah. Tak memang tak. Tak mau. Ana memang tak minum. Jarang minum sambil kuliah. Pasal Ana ni, tadi Ana sebut Ana tak tahan sejuk kan. Jadi mudah terkencing. Dan Ana pun taklah kering waktu kuliah. Ni kebetulan tak ada air, Ana sebutlah tak ada air. Tapi Ana pernah orang tuang air. Kuliah subuh orang tuang air.
di pagi kuliah subuh 1 Ramadan. Ana terkejut, dia pun terkejut, dia pun lupa. Ana lupa kat mana, dia siap tuang air. Ana kata, puasa lah. Dia, yalah ustaz, puasa. Dia pun lupa. Kan? Okeylah. Tuan-tuan. Bismillah, teguk. Alhamdulillah. Dah masuk elok, bismillah pula. Teguk, alhamdulillah. 2. Masuk elok, bismillah. Teguk, alhamdulillah. 3 kali bismillah, 3 kali alhamdulillah. Ini tanda Allah Subhanahu wa taala. Kan insya-Allah. Okey. Hak pada isteri, hak pada badan kena rehat. Mata pun nak rehat. Betul? Nampak tak? Saling menasihati. Kedua, keutamaan solat malam. Solat malam ni tuan-tuan, tidak ada orang boleh menafikan. Bahkan 1/3 malam yang akhir ni bukan sekadar solat je yang baik, kan? Makan pun itu waktu paling baik. Ya ke ustaz? Habis tuan-tuan sahur bila? Betul. Sahur kan 1/3 malam yang akhir. Ustaz, kami sahur sebelum tidur. Tu bukan sahur. Siapa ajar sahur sebelum tidur? Azan. Sila. Baik tuan-tuan. Baik, kita sambung sikit habis ni Okey, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Legenda bagi salam. Legenda. Okey, insya-Allah tuan-tuan. Solat malam dia. Okey, sahur sahur. Kita sahur. Jadi kita sebut bukan saya beribadah waktu tu paling baik. Ulama kata 1/3 malam ni tuan-tuan. Munajat itulah waktu paling baik. Baca Quran paling baik. Kita berdoa, bertaubat, solat sunat paling baik. Makan paling baik pun 1/3 malam akhir. Sebab tu kita disyariatkan sahur waktu tu. Tadi dia sebut, Ustaz, saya sahur sebelum tidur. Itu bukan sahur. Sahur ni bukan makan. Sahur ni adalah waktu. Nama sahur ni waktu. Boleh faham? Jadi bila kita bangun bersahur, jangan ingat makannya. Bangun buat amal sekali. Solat, doa, munajat, taubat. Menghidupkan waktu sahur 1/3 malam akhir itu disebut wal mustaghfirina bil ashar. Allah sebut dalam Quran, orang yang bangun mohon ampun di waktu sahur. Kita sahur je ingat makan. Sahur je ingat makan. Boleh faham dan memang makan waktu itu paling baik. Sebab tu kita makan di waktu sahur boleh tahan sampai maghrib. Tapi kita sarapan pukul 7, pukul 8 tak tahan sampai maghrib. Betul tak betul? So waktu sahur ni waktu terbaik. Jangan tinggal qiyamul lail waktu sahur, bangun 1/3 malam. Okey, kewajipan memenuhi haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib, yang hak, yang fardu kena buat. Keempat, kewajipan memberi haknya pada batang tubuh kita sendiri, kena rehat. Makan kena jaga. Kan? Ulama menyebut menjaga kesihatan adalah fardu, wajib. Jangan ikut dan alah ustaz, nak buat macam mana ustaz? Dah Allah takdir saya ada penyakit macam ni. Saya makan ustaz, saya tak peduli. Tak boleh kan? Salah. Kita wajib jaga kesihatan. Wajib jaga batang tubuh. Allah bagi amanah suruh jaga. Kan? Tak boleh kan? Okey, jangan sampai memaksa diri untuk melakukan sesuatu yang tidak kuat memikulnya. Benda kita tak mampu, tak payah. Kan? Kelima, tuan-tuan, kewajipan memenuhi haknya keluarga dan setiap orang yang mempunyai hak yang wajib dipenuhi haknya terhadap keluarga. Ajakan untuk mempermudahkan dan tidak memberatkan dalam hal sunat. Kan? Benda fardu pun kalau ada masyarakat, ada kesulitan tak apa. Ada halangan untuk puasa Ramadan, agama membenarkan, kita boleh buka, ganti balik. Zakat, tak mampu keluar zakat, tak apa, dapat zakat lagi. Wuduk, luka, sakit, tak apa, tayamum. Nampak tak? Tak boleh berdiri, duduk. Bila ada halangan. Bahkan Nabi kita SAW pernah menunjukkan kepada kita, zuhur dilewatkan sikit. Pasal tanah Arab ni ada masa dia musim panas yang sangat-sangat kritikal panas dia. So Nabi tak solat zuhur waktu tu. Boleh
Duduk rumah dulu, rehat dulu. Agak condong lebih sikit, dah agak tak apa panas, baru kita datang solat. Nampak tak? Sampai tahap tu tuan-tuan. Boleh, ni Islam ajar kita tuan-tuan. Boleh faham tak? InsyaAllah. Bahkan kalau Baghdad, dikatakan sekarang lah, antara negara Arab, kalau musim panas, paling panas Baghdad. Sampai orang dia sendiri pun menggelarkan neraka dunia. Dia boleh cecah 60 lebih tuan-tuan. 60 lebih. Degree. Mekah yang anak biasa kena lah 55 tuan-tuan. 55 oi. Nak buka mata pun tak boleh. Dia punya silau matahari tu nak buka mata pun tak boleh. Memang wajib pakai spek hitam. 55 tuan-tuan. Waktu-waktu begitu, kan, Rasulullah pernah kena, dia lewatkan Zuhur. Supaya teduh, biar orang duduk di rumah dulu. Panas sangat, jangan keluar rumah, mudarat pada kesihatan. Nampak tak? Tu tuan-tuan. Kan. Oh kita tak apalah sakit sikit. Ni nak buat amal ni. Tak apalah kena air pun. Ini kerana Allah. Itu bukan kerana Allah. Tu mangkuk nama dia. Boleh? Pasal mudaratkan batang tubuh kita. Kita kena faham. Terakhir, larangan untuk mengerjakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kebosanan dan kemalasan. Kan? Dia sebut. Melayu kata apa? Hangat-hangat teh ayam. Oh, tanya rajin tu kau. Oh, dia pulun. Lepas tu hilang. Tak, Nabi kata amal yang sedikit tapi istiqamah itu Allah suka. Allah suka. Biar berterusan amal kita. Jangan menyebabkan kita jemu, kita bosan. Boleh faham tak? Tak. Biar berterusan, biar kita rasa manis. Benda tu tak membebankan kita. Benda hanya jadi beban ni lama-lama kita sendiri akan fail, akan fed up, kita akan malas. Jadi itu tuan-tuan. Habis hadis ke-9 insya-Allah bulan depan, rasa malu. Kita selalu dengar idza lam tastahi fasna' masyata. Masyita kata Nabi. Bila kamu tidak ada rasa malu, buatlah apa yang kamu suka. Tuan-tuan, Nabi warning. Jadi insya-Allah tuan-tuan, yang baik semua dari Allah, salah silap kalam ilmu anda sendiri tuan-tuan. So kita sama-sama tutup dengan kafaratul majlis, suratul subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma arina haqqan aqwarna tibah wa arina batilan batila wa syinatina. Allahumma asina aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Lupa nak ucap selamat tahun baru. Moga tahun ni lebih baik pada tahun lepas. Kan? Moga tahun ni kita tambah sikit amal sunat kita yang mungkin tahun lepas tak kesampaian. Moga tahun ni amal kita, keluarga kita lebih baik pada tahun-tahun yang lepas insya-Allah.